didik, kita bimbing, kita nak buat benda baik. Kita baca Quran, kita nak buat benda baik. Bahkan sahabat-sahabat dulu, bila dia baca Quran, Quran itu menegur, dia anggap Quran itu tegur ada. Baca surah Al-Waqi'ah, kita pun serangkan, berbalan, nak buatkan, tutuhkan, tak mau mesti. Quran surah Al-Waqi'ah itu banyak pendekat-pendekaran tentang kejiwaan. Soal orang-orang yang syurga, soal orang yang masuk neraka, bentuk jiwa. Senang. Kita kasih. Tengok sekarang ni orang Palestin, tengok. Masuk dalam Facebook, TikTok, tengok anak-anak Palestin. Budak-budak lari. Oh, ada dua hari lari sebab tempat mereka dibom oleh Israel. Bangun ada untuk mak ayah tak tahu mana, ada orang mati lari. Tak sampai mak tergantung salah satu. Tak simpati. Bahkan tak langsung masa detik, masa kesian ke anak-anak. Adakah lebih bermakna, adakah lebih istimewa anak dari kita beranak orang Palestin? Tak, sama. Tersimpan diri pun. Tersimpan diri. Minimal dia doa dalam anak-anak. Tambah 8 sampai sekarang bumi Palestin dijajah oleh Israel. Palestin nama pernah jadi negara, tapi tak dalam pertandingan. Di tempat yang kita patut kunjungi dalam kita Rahat illa salah satu masjid Masjidil Haram dan Nabawi 13 Aqsa duduk buat takbiran bahwa kekuasaan pembunuhan Yahudi Israel. Apa dia? Tapi dia tak cerita itu. Sampai bila? Kita ramai. Ada ramai yang kata macam boleh. Dah besar Israel. Macam poin banjir. Orang tapi tengok tahu banyak tengok hidangan yang terhampar di atas talam yang nak tangkap makan. Ada takkan kekuatan, kesedaran, kefahaman. Dan puasa ini penting. Puasa kita menyihatkan badan, kesihatan jiwa, fizikal kita sihat dengan puasa. Puasa juga menyihatkan rohani. Bulan puasa kita ini, atau tak Nabi sebutkan, Isra'il farhatun inda ifqarihi wa farhatun inda ifqarihi. Ada dua benda gembira bagi orang yang puasa. Yang pertama, gembira ketika berbuka puasa, iftar. Jadi Datuk Musi kata iftar, isulah bahkan orang nak cuba lagi memang tahu itu. Iftar, sama bukan? Dan wafarhatun inda ifqarihi. Dan seorang yang dijumpai oleh Allah SWT. Puasa. Habis daripada Ramadan ni jumpa Syawal, itmam dengan 6 Syawal. Tak boleh buat betul-betul pun selang-selang banyak penuhi ni. 4 bulan pun penuhi lah. Kembali 5 bulan penuhi, 14 bulan penuhi. Tak pernah ambil cara-cara tu. Hari weekday tak kawan nak penuhi pun.